Bodoh macam ni bodoh. Geram lah aku. Orang-orang Indon patut kena hina. Aduh. Sudahlah bodoh hina pula. Aduh ya Allah. Kita orang Malaysia di Singapura ni, kalau aku sangat JB ni, nampak ni. Orang Melayu, orang Malaysia, orang Cina, orang India yang ke Malaysia pergi di Singapura. Warga Konoha patut kena hina. Itulah kegeraman warga Malaysia, geng, ya, kepada netizen-netizen Indonesia yang cuba menyamar menjadi warga Malaysia ataupun orang Malaysia kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video kegeraman warga Malaysia terhadap orang ini, geng, karena dia geng, ya, selalu membuat konten itu kalau tidak menyinggung ataupun menyindir negara Malaysia, mungkin dia tidak VIP. VIP itu apa, mas, ya, masuk ke beranda-beranda biar dapat like, biar dapat pujian daripada netizen-netizen Konoha kayak itu ya, geng, ya. Kegeraman warga Malaysia sudah memuncak, geng, tidak bisa dibendung lagi meskipun bulan suci Ramadan ya, geng, kepada orang ini, karena dia mengatakan bahwa sebenarnya percuma ada IQ-nya tinggi tetapi pemalas. Yang terpenting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan. Apaan dia konsepnya ini seperti ini ya, geng, ya. Oke, gak usah berlama-lama, atau tanya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu, geng, sisihkan komen di kolom komentar gimana puasa kalian, gimana rancangan baju Melayu kalian di bulan suci di hari raya ini, geng. Nah, silakan komen di bawah. Ikinya pengen tahu juga nih kayak gitu info-info daripada orang Malaysia kayak itu ya, geng, ya. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda, silakan komen di bawah, janji jam kedua. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Percuma Anda IQ tinggi tetapi pemalas. Ini cocok untuk netizen. Aku harap-harap video yang aku tak bahan kau ni, inilah video terakhir. Sebab aku takut kau bunuh diri. First kali kau cakap Mahathir pernah mengatakan Melayu ini malas. Melayu mudah lupa, bukan Melayu malas. Sebab semua Melayu yang dulu, tanah Melayu ni, dulu asal dia tanah Melayu ni, semuanya orang Melayu. Kalau malas, tak adalah kerajaan. Itu adalah kata-kata semangat. Sebab tu aku cakap Konoha ni, dia punya bangang dia bukan sikit-sikit. Oh, siapa kau sebut tu? Orang Indonesia yang pertama menciptakan kapal terbang. Kau buat gelak dia orang. Kapal terbang dicipta ketika tu orang Indonesia. Nampak bodoh tak? Kapal terbang dicipta tahun berapa, bangang? Bodoh-bodoh je. Kau orang ni sebenarnya paling bangang. Kau orang nak cakap apa kau cakap lah. Tak payahlah kau nak kaitkan dengan kita orang Malaysia ni. Pemalas apa. Dia pasal IQ tinggi, caji je pemalas. Dia senang je. Kalau lah kau IQ kedah tapi kau kerja-kerja, kerja kau ni kehidupan kau dah macam kerbau kat sawah dengan lembu. Kita work smart, bukan work hard. Ambil tu, tulis. Sebab kan kau cakap orang putih, kau mesti bodoh. Tengok muka kau tahu bodoh lah. Sabar, Pak, sabar. Bulan puasa. Sabar. Bukan menggunakan tenaga. Oh, work smart. Tu kita punya prinsip. Sebab kita ada duit. Orang Jawa adalah orang yang melantau pergi sana pergi sini. Bangang, kalaulah negara kau kaya, siapa nak pergi keluar negara untuk kerja? Baik kerja kat negara sendiri. Betul tak? Hujan emas di negara orang, batu di negara sendiri. Tu je cerita dia bodoh. Itu bukannya pendekar pergi cek makan dekat negara orang. Itu jadi kuli Batak, bodoh. Pendekar dengan kuli pun tak tahu. Halah, tak tahu beza. Aku bukan nak cakap apa. Kau punya bodoh, tunjuk kat kau punya negara sudah. Tak payah kau nak tunjukkan kepada dunia kebodohan kau. Mencipta kapal terbang yang digunakan oleh Jerman. Weh, aku beritahu kau, perang dunia pertama, orang Jerman, dia punya kapal terbang tempur dia tak menggunakan kipas, dia pakai exhaust. Siapa cipta? Orang Jerman cipta. Takkanlah orang Jerman elok-elok guna exhaust nak pergi guna Konoha yang bangang punya teknologi. Kalau betul bagus orang Indonesia ni pandai mencipta barang, tak adalah miskin negara kau. Halah, teruk sangat. Sebab kita orang Malaysia work smart.
Don't work hard. Work smart ni bermaksudnya kita menggunakan idea, kita menggunakan otak, kita gunakan kita punya fikiran untuk mendana duit. Itu masa depan kita panggil. To the future. Not to the past. Cakap orang putih kau bagi bangang lagi. Tak habis-habis kau nak kaitkan kau punya negara dengan negara Malaysia ni. Hati sangat dengan orang negara Malaysia ni. Aku pun tak tahu kenapa sebab. Aku tahulah, kalau tengok lama-lama aku faham kenapa kau satu muka kau hina. Orang rakyat Malaysia semua muka tak hina, semua muka elok-elok. Tu salah satunya. Nombor dua, kepandaian kita, kehebatan kita mengatasi kau. Kau tak boleh terima. Dan nombor tiga, korang patut panggil kita nak bangga lah. Korang kau buat galon ni nak pergi ke Mekah. Sepatutnya kita orang rakyat Malaysia kena tiru lah tu. Sepatutnya kau rasa-rasa tu. Tapi tidak kena gelak dengan kita. Konon-konon ini adalah ciptaan kami. Ciptaan kami menggunakan galon untuk pergi ke Mekah. Habis apa bodoh. Habis kena rujak lah. Kan kau ni cerita dengan orang Malaysia. Bila orang bidas kau balik kau koyak punya. Bodoh punya orang tiba-tiba mengaku mencipta kapal terbang. Pantek kau. Tahun berapa cipta kapal terbang ni? Aduh ya Allah. Bangang ni kau orang ni. IQ yang kau cerita IQ pula. IQ tinggi tapi kau lupa malas. Kalau malas, otak takkan cergas. Kalau kau malas belajar, kau takkan pandai. Macam kau orang Indonesia ni lain lah cerita. Memang tak ada otak, kau belajar hari-hari pun tak guna. Bodoh macam ni, bodoh. Geram lah aku. Kau nak sembang cerita Mahathir. Mahathir tu bahasa kias. Sebab tu orang Melayu ni, dia berkias supaya kita faham. Kalaulah kita orang Melayu macam kita ni, berkias dengan orang Indon macam kau ni yang bodoh ni, mesti kau jadi bunuh diri punya. Aku harap video ni last. Takut kau bunuh diri. Tengok muka pun tahu muka bangang. Takut minum roundup je kau ni. Kecil-kecil kau tak nak mampus dah besar-besar. Memang korang orang Indon patut kena hina. Aduh. Sudahlah bodoh hina pula. Aduh ya Allah. Kita orang Malaysia di Singapura ni. Kalau aku sangat JB ni nampak ni. Ni. Orang Melayu, orang Malaysia, orang Cina, orang India yang ke Malaysia pergi di Singapura. Diorang berpacaran tinggi baru boleh masuk Singapura. Bukan macam Konoha yang apa makan tai ni, bodoh mampus. Sabar bang, sabar. Bulan suci Ramadan. Celaka, bangsa lahanat. Sabar bang. Bangsa Indonesia. Tak boleh tengok orang lebih. Kau tengok ni. Kita punya stesen. Berapa main cantik kat JB ni. Ini bawa kita nama Malaysia. Bukannya Konoha Indonesia babi. Aduh, sabar. Boleh lah umur kacau. Hai. Tambah lagi. Tak payahlah kau nak berlakon-berlakon kau orang Malaysia. Orang Malaysia tak lahanat macam kau. Orang Malaysia tak babi macam kau. Orang Aduh, Malaysia sabar bang. bodoh macam kau. Melambat mak engkau menjanda. Melambat. Warga Konoha patut kena hina. Itulah kegeraman warga Malaysia, geng ya, kepada netizen-netizen Indonesia yang cuba menyamar menjadi warga Malaysia ataupun orang Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Ini pendapat ikinya pribadi kayak gitu ya, geng ya. Ini di bulan suci Ramadan bang, kayak gitu ya bang ya. Jadi gak usah payah layan bang komentar-komentar yang seperti itu, dan tak payah layan orang-orang yang seperti itu. Memang mereka sukanya tak ada kerja memang bang, kayak gitu bang ya. Dia adalah ikinya lihat dia adalah seorang cikgu, dia adalah seorang pengajar. Gak tahulah kesibukannya dia itu apa, mungkin gak ada kesibukan lain untuk berniaga ke untuk apa, dia tak ada. Dah dia membuat konten kayak gitu ya, membuat narasi sendiri ya, sudahlah, lantak dia lah nak bagi apa kan, nak bagi ini, nak bagi kita pun bagi fakta pun dia tak memakan fakta itu bang. Dia sudah kenyang dengan ujaran-ujaran kebencian. Jadi di sini ikinya menyarankan kepada netizen Malaysia kayak gitu ya, kepada orang Malaysia tak payah layan sangat orang-orang macam itu, tak payah tengok langsung video-video dia meskipun lewat di beranda kalian, atau skip sajalah, lantak dia mengerjakan apa kayak gitu geng ya. Ya namanya juga manusia ya geng ya, pastinya sudah tak tahan lagi. Mestinya seperti abangnya sudah geram juga karena dia dikait-kaitkan. Kenapa selalu dikait-kaitkan dengan negara Malaysia, selalu menghina negara Malaysia, selalu dikait-kaitkan Malaysia, padahal negara Malaysia banyak menampung warga Indonesia. Itu yang dipelikkan oleh orang Malaysia kayak gitu ya geng ya. Padahal Malaysia dan Indonesia saja, orang Malaysia sama geng seperti kita, kalau tidak disindir mereka tak akan marah. Itulah geng. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bunda boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.